30 tahun, KWSP kau ada 30,000 lebih sahaja, takutlah kau. maksudnya engkau akan menjadi orang tua yang nyanyong ikan lah, yang akan macam tak ada, memang tak, sebab kau akan berakhir KWSP kau dalam 300,000 lebih je. Sebab kita andaikan daripada umur 60 tu sampai umur 80 lah, ada lagi 20 years lah kita nak hidup kan. Kalau kau umur 30, KWSP kau ada 47,000 something, kita kategori educate, maksudnya cukup-cukup makan. 30 tahun ada 47. 47,000. Okey. Kalau umur 30, you ada 87,000 lebih ataupun 80,000. Ni campur semua kau lah. Semua kau lah. Okey. Maksudnya kau akan pension bergaya. Kalau 87. Pada umur usia 30. Okey. So you akan end up with 1.3. Okey lah. Tapi waktu itu kalau kita tengok dengan inflation dan sebagainya, mungkin dia sikit. macam patah balik, macam biasa balik lah. Ya. Sebab 1.3 million tu bagus juga, dia tak payah keluarkan semua. Kadang-kadang orang tua-tua time tu kau kena scam lah, apalah bagai. So saya jadi, 35 ada 78K. 78 35. Mungkin lebih sikit lah daripada educate kot, sebab dia mungkin dia ngam-ngam je lah kot. Dia sebenarnya kalau umur 30 kena ada 80 lebih dah. 40 tahun 90K. Sikit tu juga kan. Tapi So macam mana, that's why penting kita nak kena tengok, supaya bila kita tahu tak cukup ni kan, kita dah dapat bayangan dah, aku nak kena buat apa. So that's why kena ada second job ke, side hustle ke dan sebagainya, untuk top up. Kita pun kena ada simpanan sendiri, takkan kita ada simpanan langsung. Takkan mengharapkan dari PSP je, tak boleh lah. Betul. And then satu lagi, banyak orang I rasa dia orang tak ada financial yang agak strong lagi, tapi dia orang sibuk nak invest. Banyak orang tanya kat Mano kan, emas ke invest, emas ke invest. Dia emas ataupun invest ni, dia kalau kau dah melepasi kalau kau dah ada emergency fund tu, sebab emas dan invest ni konsep dia adalah kau simpan, kau tak tengok dah. Umur 50 nanti baru kau ambil. Bukan invest hari ni, besok ada dia punya tu. Tiba-tiba kau masuk 100, ujung tahun, ujung bulan kau ambil 100. Apa invest tu? Kau beli emas ujung bulan ni, bulan depan kau gadai. Dia tak boleh. Maksudnya kau dah memang dah ada bersedia untuk tak nak tengok dah duit tu. Maksudnya kau memang dah ada extra money yang memang extra tu, baru dah boleh invest. Okey, mula invest bila kita dah ada 6 bulan saving. invest tu banyak yang terpedaya dengan perkata-kata manis ni. Betul. Yang macam too good to be true. Kau betul. letak 4,000, bulan depan dia jadi 8,000. Nah, kalau macam tu kita semua tak ada kat sini lah. Exactly. Kita tak payah kerja lah. Tak payah. Kita semua jadi PA. Dia kalau semua manis je kan. Orang nak menjual ni biasalah keluar macam-macam. Tapi kita ni kena menilai. Betul. Kalau kita tengok benda tu macam tak masuk akal ni, senang sangat ni buat duit ni. Tapi ni boleh percaya orang ni memang dah dapat aku. kan. Ramai dah orang kaya sebenarnya. Takaful dengan ni apa ni? Apa nasihat? Hibah. Itu sebagai ayah dia kena ada lah. Kena ada Sekurang-kurangnya dalam satu keluarga kena ada satu lah hibah tu. Sebab dia macam ni, hibah ni dia kan hadiah kan, kita nak bagi tinggalkan kepada waris kita. Apa-apa kan jadi kat kita. Kita ni kena sedaukan diri lah dalam bahasa kasarnya. Kita nak meninggalkan dalam 3-4 juta tu mungkin kita tak mampu kan. Nak harapkan saving kita berjuta-juta tak mampu. Jadi kita ambil lah hibah, supaya at least adalah juga. Kita ni hidup ni kadang-kadang dah menyakitkan hati orang. Mati budak-budak lah, janganlah mati pun kita menyakitkan hati orang. Biarlah kita mati ni yang meninggalkan yang indah-indah lah, kalau boleh kan. Kita semua akan mati, tapi persiapan kita persiapan lah untuk family kita, anak-anak kita lah, tak nak dia orang susah in the end. Kurang-kurangnya dapatlah dia orang nak sementara nak steady balik tu, dia orang ada sikit buffer untuk betul. Ajuna. Tapi apa pun hari ni kita tabalkan Mak Noh sebagai pemegang tahta untuk view paling tinggi. Dan likes paling tinggi juga. Dia Mak Noh memecahkan dominasi. 2 tahun kami menunggu. boy. Okey, untuk tips simpan duit. Okey, tips simpan duit sikit, sebab tadi ada orang tanya tips simpan duit. Orang kata 10% daripada gaji ambil terus simpan. Mak Noh yang paling mujarab sekali untuk Mak Noh macam mana? Macam Mak Noh structurekan dulu end goal Mak Noh. End goal dulu. Maksudnya kau kena ada end product kau nak berapa kau nak. Baru kau boleh structurekan. Sebab tak salah pun berapa 10%, 20% tak salah. Cuma lambat lah. Lambat lah. Contoh kalau gaji kau 2,000, 10% berapa ringgit kau nak, berapa lama kau nak sampai tu? Lambat 200 lah. Kan 200 berapa ringgit nak sampai. So kena ada end goal dulu. Contoh gaji you 3,000, you dah tahu dah dalam kepala you kena ada 18,000. So you terpulang pada you 18,000 ni you nak simpan dalam masa berapa lama. So faham tak? Maksudnya kita kena ada 18,000 dulu. Okay, aim kita 18,000. So
Second, kita tahu dalam masa berapa lama yang kita nak simpan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Contoh nak kahwin kena ada 18,000 contoh. Dalam masa 2 tahun nak kahwin. So bahagilah 18,000 bahagi 24. 750 sebulan Untuk you capai 18,000 dalam masa 2 tahun. So you rasa lama tak? Kalau you rasa okay, you tu simpan 750. Okey, macam mana nak dapat 750 sebulan kalau gaji 3,000 saja? Yes, that's why penting kita structurekan dulu. So sekarang kita dah tahu, okay, sekarang ni in order untuk I capai 18,000, I perlu simpan 750 dalam masa 2 tahun. Okey. Akan tetapi 750 ni terlampau banyak untuk gaji saya yang 3,500 ni, 3,000 ni, sebab lepas potong KWSP dia 2,600 je. Kan? So kita dah tahu dah, okay, berapa portion je yang kau mampu yang keluarkan daripada gaji kau. Kau kata 400. Okay, 400 lah kita simpan. Baki lagi 300.5. 300.5 tu buat side hustle lah. 300.5 tu lah pergi bawa Grab ke? 300.5 tu jual affiliate ke? Macam tu lah Mas Makno. Jadi kalau kita tahu kita punya aim, kita tahulah nak macam mana nak kerjakan dia. Ya, betul. So macam contoh budak-budak lelaki, katakan aku rasa 400 je paling max saya boleh simpan. Betul. So baki 300.5 tu kau bawa lah Food Panda waktu hari Ahad. Hari Ahad tu dari pukul, takkan kau nak tidur je hari Ahad, baru namanya rehat kan? Tidurlah sampai pukul 12 tengah hari. Contoh hari Ahad lepas 12 tengah hari tu pergi kerja lah. Betul? Subuh dulu Subuh jangan lupa. Setiap hari Ahad kau buat all out dapat 100 hari. 4 minggu dah 400. Ada extra RM50 lagi. Boleh kau belanja macam. Itulah macam dia. Ya. So macam tu lah konsep Makno macam tu. Sebab tu Makno dulu buat tuition dulu. Makno buat tuition sebab Makno dah ada aim, aku nak simpan berapa ribu. And then kalau kita nak acceleratekan lagi kita punya simpanan tu, time bonus sedam semua sekali. Kau ambil lah dalam 1,000 contoh. Nak pergi holiday. Tak, macam tu bila tu bonus sebenarnya kau boleh acceleratekan kita punya tu. Maksudnya bila dapat bonus, yelah kita pun nak belanja juga. Betul. Ambil 1,000 belanja mak family semua. Selebih daripada tu simpan. Mana pula. Macam tu lah dia. Baju nak Prada. Baju nak Prada. Tak nak lah yang mesti biasa. Tak nak TikTok shop. Ayam nak geprek. Ayam nak geprek. At the end of the day, nak belanja tak apa, okey saja. Tapi kalau you nak belanja lebih, kena bekerja lebih. Itu je konsep dia. Tapi kerjaan tak boleh seasal kan? Boleh, kena minta ketua jawatan. Banyak je orang buat. Tapi affiliate Okay, sebab tak mengganggu waktu kerja. Tapi you kena ada surat kebenaran daripada ketua jawatan lah. Okay, kalau orang yang dah kahwin, contoh Gen Z baru kahwin, baru kerja kan, umur 23 24 kahwin. Lepas tu laki isteri, perlu tak dia bercerita mengenai financial? Perlu tak campur? Campur tak perlu. Campur tak perlu. Tapi perlu bercerita lah. Okay. Suami isteri transparent pasal duit. 8.6 now lah. Sebab bapak saya polis tau dulu kan, bahagian jenayah. Kalau suami isteri ni gaduh ni, duit saja. Jadi memang kena transparent. Memang kena transparent lah. kira. Sebab dulu saya tengok dia macam elok je, macam kaya raya je kan kehidupannya. Rupanya bila dah kahwin semuanya tak ada. Betul duit mak. Betul. Yang guna tu. So kita bercinta nampak macam best. Memang kebanyakan orang memang bercinta, dia orang rasa. Yang I heran, bila kau bercinta, kau sebenarnya kau tahu kan pak kau kerja apa? Kepala kau tergantuk. Bila kau kahwin, kepala kau tergantuk. Tiba-tiba kau macam bengang pak kau suami kau tak ada duit. Waktu bercinta tu tahu tak pak gaji RM3,000. Kau waktu bercinta rasa macam pak gaji RM30,000. Kan? Masa bercinta dia yang keluar duit untuk laki dia. Tiba-tiba kau bengang pula. Lepas bila kahwin, kenapa tak pernah nak? Kenapa you tak pernah ada duit? Tapi waktu kau bercinta dulu, kau tahu tak? Banyak kau tahu tak pak kau? Macam pak kau macam kan? Pak kau naik Grab lah dulu, bukan driver hantar. Kau ingat driver yang hantar? Salah tu. Kena scam kot. Kena scam mungkin lah kan. Tak, Pak duduk belakang. Kan Grab duduk belakang. Okay, dia ingat driver yang hantar. Ingat driver lah. Aduh lah. Grab priority ke? Tapi kita tengok tak berita Astro Awani tu baru-baru ni. Dikeluarkan berita baru-baru ni, kata daripada bulan Januari sampai bulan September, 60% peningkatan bankrupt dalam golongan di bawah 30 tahun. Masya Allah. Akibat daripada personal loan dan buy now pay later. Buy now pay later 60% peningkatan. Daripada golongan 30 tahun ke bawah. Sebab itulah Abang Makno risau. I bukannya macam nak kepo-kepo sangat. TikTok pun ada tau. TikTok pun ada tau. TikTok pay later. Baru ada ke? Baru ada. Tiba-tiba keluar notification kan? You are eligible untuk TikTok buy now pay later. Shopee pun tak guna lagi tau. Macam mana ni ada banyak sangat peluang untuk berhutang. Okay.